لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة يتبعها روحا وريحانا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan takwa kepada Allah, kerana sesungguhnya takwa perisai di dalam kehidupan dunia ini, dan sebaik-baik bekalan kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas kehidupan ini. Ikhwanil muslimin, kehidupan ini ada satu gambaran yang sangat jauh, yaitu bermula di alam ruh dan berakhir di alam akhirat. Di antara kedua alam tersebut, manusia akan menemui alam rahim ibu. Kemudian kita akan berpindah ke alam musyahadah atau alam dunia ini. Alam dunia yang sedang kita diami adalah alam ketiga. Kita dalam perjalanan menuju ke alam barzakh, yaitu alam kubur, sementara menanti kedatangan kiamat. Kita akan memasuki alam kelima, yaitu alam akhirat. Di alam roh yang belum terjadi. Apa yang ada hanyalah roh ciptaan Allah. Di sini roh diberi suntikan akidah keimanan kepada Allah sebagai bekalan terpenting di dalam pengembaraan. Seterusnya, supaya kita selamat dan kita berjaya, roh kembali berpindah ke dalam jasad setelah terbentuk di dalam rahim ibu. Di alam kedua ini, kita berada di dalam keadaan istirahat. Tidak ada perjuangan dan tidak ada cabaran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita kini berada di alam dunia. Sesungguhnya kewujudan di alam dunia ini bukan lagi untuk istirahat, jauh sekali untuk berhibur. Tetapi kelahiran kita di dunia ini adalah untuk memikul amanah. Kita ada tanggung jawab yang mesti kita laksanakan, kerana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kehidupan dunia ini mesti diisi dengan amal soleh dan kebaikan yang akan memberi manfaat kepada diri sendiri, yang akan memberi manfaat kepada keluarga, yang akan memberi manfaat kepada Islam dan umatnya serta seluruh makhluk yang lain. Ikhwanul muslimin, segala kegiatan dunia ini hendaklah dijiwai dengan nilai akidah dan syariah, yaitu untuk menjunjung sepenuhnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, segalanya akan menjadi bekalan yang bermakna untuk dibawa bersama ke akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekalah kamu
sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada orang-orang yang berakal. Sebelum kita memasuki alam akhirat, kita akan dihimpun di padang mahsyar, yaitu tempat pengadilan. Segala amal perbuatan kita akan dihisab dan dilihat satu persatu, tanpa ditinggal walau sedikit pun. Pada waktu itu akan sedarlah orang yang terlena semasa kehidupan di dunia, yang tidak menyediakan bekalan, orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Pada hari ini juga akan bergembiralah orang yang cepat sedar di dalam kehidupan dunia bahawa mereka hidup untuk Allah, mereka hidup kerana Allah, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Lantas mereka sentiasa mengawasi seluruh gerak geri di dalam kehidupan mereka agar sentiasa menepati kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita semua untuk menyiapkan diri menghadapi alam tersebut melalui firman-Nya. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju faraghahu musfarran thumma yakunu hutama wa bil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain melainkan permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan dan bermegah antara kamu serta bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan para petani merasa kagum. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning dan akhirnya hancur. Dan hendak diketahui bahawa di akhirat ada azab yang disediakan kepada golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Dan ada pula keampunan besar dan keredaan daripada Allah disediakan kepada orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain daripada kesenangan bagi orang yang terpedaya. Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa perlunya manusia berhati-hati dan berwaspada agar segala kesenangan dan kenikmatan yang dikurniakan oleh Allah di dalam kehidupan ini digunakan dengan sebaiknya mengikut landasan yang ditentukan, bukan sekadar digunakan untuk hiburan yang tidak memberi manfaat kepada diri, keluarga, agama dan ummah. Ikhwan muslimin, Ibnu Qayyim al-Jawziyah menyatakan ada 9 pembaziran yang sering dilakukan oleh umat manusia terhadap nikmat kurniaan Allah di dalam kehidupan ini, sebagaimana berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan dianggap membazir sekiranya tidak digunakan untuk jalan kebaikan. Yang kedua, amalan dikira membazir sekiranya tidak dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, harta kekayaan dianggap membazir kalau dibelanjakan pada perkara yang tidak bermanfaat dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hati membazir apabila kosong daripada kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tubuh badan dikira membazir apabila tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, cinta dikira membazir kalau dicurahkan selain daripada Allah Ta'ala, melebihi cinta kepadanya. Yang ketujuh,
masa membazir jika tidak diuruskan sebaik mungkin. Sebaliknya, dibuang pada perkara yang tidak bermanfaat. Yang ke-8, akal fikiran dikira membazir jika tidak memikirkan sesuatu yang bermakna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, zikir yang dilakukan adalah membazir bila ia meninggalkan kisah pada hati yang berzikir. Ikhwanul muslimin, di kesempatan masa yang ada selagi hayat di kandung badan, saya berpesan untuk diri saya dan perempuan sekalian, marilah sama-sama kita memastikan diri kita masing-masing sentiasa tunduk patuh pada setiap titah perintah Allah dan tidak mensia-siakan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasa mati, dan bahwasanya pada hari kiamat sahaja akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah, kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات وتوبوا إلى الله جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Demikianlah bacaan khutbah Imam Masjid Gadot. Apa yang kita perlu ambil iktibar ialah 9 perkara yang mufazir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa iqraman